Selamat datang ke Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Persoalannya kini, adakah bola sepak Asia sedang melangkah ke satu fasa baharu yang bakal mengubah lanskap perlawanan antarabangsa termasuk Hala Tuju Harimau Malaya? Menurut laporan berita harian bertajuk AFC Perkenal Liga Negara-Negara, Konfederasi Bola Sepak Asia atau AFC telah mengambil langkah besar apabila mengumumkan pengenalan satu kejohanan baharu yang dinamakan AFC Nations League. Pengumuman itu dibuat menerusi satu kenyataan rasmi di laman sesawang Badan Induk Bola Sepak Asia tersebut. Laporan itu menjelaskan bahawa pengenalan AFC Nations League merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan AFC untuk memperkukuh pembangunan pasukan kebangsaan dalam kalangan 47 persatuan ahli di bawah naungannya. Kejohanan ini dirangka bagi menyediakan platform pertandingan yang lebih tersusun dan konsisten kepada pasukan-pasukan negara Asia, khususnya ketika tertingkap perlawanan antarabangsa. Menurut laporan yang sama, Setiausaha Agong AFC, Dato' Sri Win Zajuan, berpandangan bahawa kejohanan ini mampu memberi impak positif yang besar, terutama dari sudut pendedahan perlawanan antarabangsa berkualiti tinggi. Beliau melihat kejohanan ini sebagai satu langkah ke hadapan dalam usaha menyokong pembangunan pasukan kebangsaan Asia secara lebih menyeluruh. Dalam kenyataan yang dipetik oleh berita harian, Windsor John menjelaskan bahawa AFC Nations League diwujudkan sebagai satu pertandingan berstruktur yang berlangsung dalam tertingkap perlawanan antarabangsa FIFA sekaligus membantu menstabilkan kalendar perlawanan serta memberi insentif sukan yang lebih jelas kepada setiap pasukan kebangsaan. Laporan itu turut menyebut bahawa AFC menyasarkan agar setiap pasukan kebangsaan mempunyai akses konsisten kepada perlawanan berkualiti tinggi, di samping menangani cabaran logistik dan kos yang sering membebankan pasukan, khususnya negara-negara yang sedang membangun dalam hierarki bola sepak Asia. Bagaimanapun, berita harian melaporkan bahawa AFC masih belum memperincikan format pertandingan, garis masa pelaksanaan serta tarikh sebenar kejohanan ini akan bermula. Semua perkara tersebut akan dibincangkan bersama pemegang taruh dan jawatankuasa AFC yang berkaitan sebelum sebarang pengumuman lanjut dibuat secara rasmi. Menurut kami di Sekadar Berita, pengenalan AFC Nations League ini wajar dilihat sebagai satu perubahan struktur yang besar dalam ekosistem bola sepak Asia, bukan sekadar penambahan kejohanan baharu dalam kalendar antarabangsa. Selama ini, banyak pasukan Asia, termasuk Malaysia, berdepan masalah kekurangan perlawanan kompetitif yang benar-benar memberi nilai pembangunan jangka panjang. Kebanyakan perlawanan persahabatan antarabangsa sering diatur secara ad hoc bergantung kepada jemputan, kemampuan kewangan serta kesesuaian jadual lawan. Akibatnya, tahap kualiti perlawanan sering tidak konsisten dan impak sebenar terhadap pembangunan pasukan kebangsaan menjadi terhad. Dengan adanya satu kejohanan berformat lebih tersusun seperti AFC Nations League, AFC dilihat cuba mengadaptasi model yang telah berjaya dilaksanakan oleh UEFA menerusi UEFA Nations League. Namun, realitinya, konteks Asia jauh lebih kompleks berbanding Eropah, sama ada dari sudut geografi, logistik mahupun jurang kualiti antara pasukan. Jurang antara kuasa besar Asia seperti Jepun, Korea Selatan, Iran dan beberapa negara Asia Barat dengan pasukan membangun di Asia Tenggara dan Asia Selatan adalah sangat ketara. Oleh itu, kejayaan AFC Nations League sangat bergantung kepada sejauh mana AFC mampu merangka format yang adil dan seimbang tanpa menjejaskan nilai kompetitif kejohanan itu sendiri. Bagi Malaysia, kewujudan AFC Nations League boleh dianggap sebagai satu peluang yang amat signifikan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Harimau Malaya sering berdepan dilema untuk mendapatkan perlawanan antarabangsa berkualiti di luar kejohanan rasmi seperti Piala Asia atau kempen kelayakan Piala Dunia. Perlawanan persahabatan yang diatur sering melibatkan lawan dari tahap yang sama atau lebih rendah, sekaligus menghadkan ruang untuk pasukan kebangsaan menilai tahap sebenar kemampuan mereka di peringkat Asia. Situasi ini secara tidak langsung menyukarkan proses pembangunan taktikal dan mental pemain. Sekiranya AFC Nations League dilaksanakan mengikut sistem division atau kumpulan berdasarkan kekuatan pasukan, Malaysia berpotensi beraksi menentang pasukan dari Asia Tengah atau Asia Barat yang memiliki gaya permainan berbeza. Pendedahan seperti ini sangat penting dalam membentuk pasukan yang lebih matang dan berdaya saing.
Dari sudut perancangan teknikal, kejohanan ini juga berpotensi membantu Persatuan Bola Sepak Malaysia merancang kem latihan dan pemilihan pemain dengan lebih sistematik. Dengan jadual antarabangsa yang lebih stabil dan boleh dijangka, masalah persiapan tergesa-gesa atau pemain tidak dilepaskan kelab dapat dikurangkan. Namun begitu, sekadar berita melihat beberapa cabaran besar yang perlu ditangani oleh AFC sebelum kejohanan ini benar-benar mencapai matlamat asalnya. Isu pertama ialah kos dan logistik. Perjalanan merentas Asia melibatkan jarak yang sangat jauh, kos penerbangan yang tinggi serta perbezaan zon masa yang ketara, terutama bagi negara Asia Tenggara. Walaupun AFC menyatakan hasrat untuk menangani isu kos, realitinya pelaksanaan di lapangan memerlukan perancangan rapi dan sokongan kewangan yang mencukupi, terutamanya untuk pasukan yang tidak mempunyai sumber kewangan besar. Cabaran kedua ialah soal insentif. Kejayaan UEFA Nations League di Eropah banyak disumbang oleh kaitannya dengan kelayakan kejohanan utama serta sistem promosi dan penyingkiran yang jelas. Jika AFC Nations League tidak menawarkan ganjaran strategik seperti laluan alternatif ke Piala Asia atau kelebihan seeding, kejohanan ini berisiko dianggap sekadar pertandingan sampingan. Selain itu, tahap keseriusan pasukan besar Asia juga akan menjadi penentu. Jika pasukan elit tidak menurunkan skuad terbaik, nilai kompetitif kejohanan ini boleh terjejas dan matlamat pembangunan sukar dicapai. Dari perspektif penyokong pula, AFC Nations League berpotensi menjadi pentas baharu untuk menilai kemajuan sebenar Harimau Malaya. Ia bukan lagi sekadar soal menang di peringkat serantau, tetapi sejauh mana Malaysia mampu bersaing secara konsisten dalam struktur pertandingan benua yang lebih kompetitif. Kesimpulannya, pengenalan AFC Nations League menandakan satu usaha serius AFC untuk memodernkan lanskap bola sepak antarabangsa di Asia. Walaupun masih banyak persoalan berkaitan format dan pelaksanaan, langkah ini membuka ruang baharu kepada pasukan seperti Malaysia untuk meningkatkan pendedahan dan daya saing. Rumusannya, secara keseluruhannya, AFC Nations League membawa potensi besar untuk merubah pendekatan pembangunan pasukan kebangsaan Asia. Kejayaan inisiatif ini bergantung sepenuhnya kepada kejelasan format, insentif yang ditawarkan, serta komitmen semua pihak. Jika dilaksanakan dengan betul, ia boleh menjadi pemangkin kepada kemajuan bola sepak Asia, termasuk masa depan Harimau Malaya. Sebagai kesimpulan, pengenalan AFC Nations League mencerminkan kesungguhan AFC untuk memperbaharui struktur bola sepak antarabangsa di Asia agar lebih tersusun, kompetitif dan berimpak tinggi. Walaupun masih banyak persoalan berkaitan format, pelaksanaan serta insentif yang bakal ditawarkan, langkah ini membuka peluang besar kepada pasukan seperti Malaysia untuk mendapatkan perlawanan berkualiti secara konsisten. Kejohanan ini berpotensi menjadi medan penting dalam meningkatkan tahap taktikal, mental dan daya saing pasukan kebangsaan. Namun, kejayaannya bergantung kepada kejelasan perancangan, sokongan semua pihak serta keberanian AFC memastikan kejohanan ini benar-benar memberi nilai pembangunan, bukan sekadar penambahan kalendar semata-mata. Teruskan bersama kami, hanya di Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini dunia bola sepak tempatan dan antarabangsa.